Fish on, geng. Ikan pertama untuk petang ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Macam biasa, aku ada balik kampung lagi. Okey, hari ni hari Sabtu petang ni, dah pukul 5 lebih ke pukul 6 lebih dah ni. Okey, berjumpa lagi dalam channel aku kali ni. Alright, hari ni aku ada balik kampung lagi. Seperti biasalah, kita mancing haruan. Masih di tempat sama. Hari ni aku datang dekat tempat yang aku kumpau hari tu. Tengok belakang okay. Parit baru cuci tapi ayak keruh lagi. Cuma hari ni tak hujan. Okay, kalau apa tengok view pun nampak bendang cantik. Ada bendang padi dah masak tu. Dah mula nak masak. Start kuning. Okay, padi mata. Tu pun tengok ada seorang ada tengah casting. Ada yang macam buyu tengah family. Okay, tanya aku bersorangan dulu. Macam biasa lah, scan tengok macam mana. Harap-harap ada hasil ni. Dia berikan kesempatan lagi hari ni untuk dapatkan strike. Dah hasil yang baik. Dan pada yang telah share, yang telah subscribe channel aku, terima kasih. Dan pada yang belum share, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Okay, ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk mencarinya. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi casting dulu. Harap-harap ada hasil ni dan diberikan kesempatan lagi. Okay, Assalamualaikum. Tu kak, geng. Tadi kita pakai soft rock SP juga. Sayang keruh lagi ni. Dah nak kumpau tu berayak keruh lagi tadi. Saya tengok main SP. Ada gelap sikit. Kita seret-seret dekat bawah. Kita pindah tu lah. Pindah lebih lah.
kecil macam hang Syok. Nampak banyak ah. Apa tak dapat lagi? Leh. Dua beradik ni mengai ni kan. Oh, dapat boleh tahan. Oh, dia kan asyik dia pun. Puyuh ada selat. Sak-sak puyuh. Lama agak tak mengai puyuh ni. Okay, jom lah sambung lagi. Fish on, gang. Ikan pertama untuk petang ni. Oh, ya ada lagi. Ramai curut-curut kat sini. Alhamdulillah. Rezeki pertama petang ni, gang. Alhamdulillah. Saya cantik. SP, gang. Alhamdulillah hasil rezeki haruan petang ini. Okey, kita ambil gambar dulu papai. Jadi kita sambung. Tuh, kawan. Makan tak kawan? Hah? Makan? Ya? Tak makan ke? Ha? SP. Makan. Kenapa dia makan macam ni? Ha? Kenapa dia makan Dah makan dah sembat. Umpan dia tarik dari tengah. Okey. besar? Alhamdulillah. Makan ke kawan? Ambil makan. Saya ambil. Okey, karuan kita bagi kat adik-adik ni, kan. Okey. Rezeki depa. Alhamdulillah. Umi SP. Ha? Pujuk ke SP? Rezeki depa kan ni. Ha? Ambil. Rezeki hampa kan ni. Dua orang dapat bagi. Kau ambil ni, ambil rumah ni. Tuan dalam tu. Okey. Salah tu. Mana ujung tadi? Ada, tapi jenuh nak ujung. Tu lah. Hari tu pun lah hari tu adik tu betul dekat depan kancil tu. Aduh, berapa? Tu besar kan? Malah tak lekat. Dalam dia lubuk. Tu lah. Tu lah. Okey. Alright. Dah. Berapa jam? Balik dulu lagi. Kalau ada lagi, cik beritahu lagi. Okey. Alright. Baik, bagus tu budak ni. Cakap lembut dah. Percaya dah. Okey, sama. Bagus tu budak ni. Cakap percaya dia. Ayah dia aku kenal. Ayah dia, kalau hampa tengok video-video aku sebelum ni, yang aku panggil Port Sanctuary tu, ni belakang rumah dia lah. Ayah dia pun macam tu, cakap lembut. Alhamdulillah lah, rezeki mereka tak apa. Rezeki mereka ni kan, kurangnya sialah, mana nak tahu kan. Rezeki daripada ni Allah bagi kita hasil mana tahu lebih baik daripada ni, mungkin akan bertambah-tambah lagi rezeki kita kan. Siapa tahu rezeki tu jangan cakap lah, rezeki tu Allah nya. Kita usaha saja untuk cari dah. Kalau tak dapat,
bukan rezeki kita hari tu. Kalau dapat, rezeki kita. Dan kalau kita dapat pun mungkin rezeki orang lain. Kita kongsi-kongsi rezeki. Okey. Tanpa cakap banyak, jom kita sambung lagi. Sebab hari pun dah nak petang ni. Okey, kita sambung dulu, mana tahu aku ada lagi. Banyak tadi ni kat sini, curut-curut tepi otak tadi ni. Dah, kita try lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Duduk agak dah tadi. So tadi tu duduk nampak meletup. Oi, kasar. Ada yang balas. Alhamdulillah, rezeki. Nah, kita cuba dulu. Tak ada lagi kan. Okey, lagi kita sambung. Oi. Alah, tak lekat geng. Aduh. Aduh pula aku. Tak sangat. Aduh. Kita mau. Tak lekat. Terbalas begitu. Okey geng, semua pakai tertanya-tanya, mesti tertanya-tanya sebab apa aku selalu pakai boot kan. Sebab dia pasal apa? Ni dia. Pacat. Aduh. Patut sedap pasal dia. Jom kita buang dulu. Kasih dia jatuh dulu. Ya. Tu lagi. Tu lagi. Okey. Dah jatuh. Dan berdarah. Okey. Jom kita sambung balik. Sak tau. Tadi tu. Tu ni. Dapat mana? Tu tantu tadi. Kat semua tu. Baru usat ni tadi. Tak lekat. Dia gonggong lah. Aku tak tahu rasa macam sak. Dia tu. Tak lekat lagi. Okey, sambung lagi. Turut.
Turun. Maghrib lah ni. Nampak lagi. Okey. Okey lah, macam ni lah intro aku petang ni. Alhamdulillah. Dah azad tu. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan petang ni. Tu dapatkan strike. Walaupun tadi ada lucut-lucut, tak dekat, turut banyak. Okey, rezeki tadi aku kongsi dengan adik tu, bagi kat dia. Okey, hai Azah hidup tu. Tu adik tu kan. Itulah, Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan. Okey, semoga aku ingat mungkin sampai takat ni sajalah kot video aku petang ni. Kita tengok besok macam mana. Okey, so pagi kita pergi keluar awal sikit. Kita try cari tengok lagi. Kita try terjah mana-mana parit-parit lagi. Okey, untuk video seterusnya. Alhamdulillah. Dan ingatlah, okey, rezeki Allah punya, kita usaha dalam cari dia. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, jangan lupa salam maghrib semua. Assalamualaikum.